Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran Aku Studio. Hari ini kita akan membincangkan prosiding inquest kematian Zara Khairina yang telah menjadi tumpuan media dan rakyat Malaysia. Untuk yang baru mengikuti kes ini, Zara Khairina adalah seorang pelajar yang tragik meninggal dunia dalam insiden di asrama sekolah. Inquest sedang dijalankan untuk menilai punca kematian dan tanggungjawab pihak sekolah. Prosiding inquest kini berada di fasa penting dan pada Isnin 15 November 2025, pihak pengetua, warden dan guru-guru dijangka dipanggil untuk memberi keterangan di Mahkamah Coroner. Dalam video ini, kita akan kupas secara terperinci apa yang mereka akan ditanya, isu utama yang dibangkitkan dan apa maksudnya untuk prosiding inquest ini. Penafian. Video ini disediakan untuk tujuan maklumat dan liputan berita sahaja. Semua fakta berdasarkan laporan media awam dan prosiding mahkamah. Video ini tidak bertujuan menuduh atau menyalahkan mana-mana individu. Sebarang pertanyaan lanjut boleh dirujuk terus kepada Mahkamah Coroner atau pihak berkuasa berkaitan. Segmen 1. Kronologi kes. Sedikit latar belakang. Zara Khairina dipercayai mengalami tekanan dan konflik di asrama sebelum kematiannya. Terdapat beberapa laporan mengenai amalan senior-junior dan aduan mengenai buli serta toreh lengan yang dikenal sebagai bakut. Polis dan pihak mahkamah telah mengumpul bukti termasuk CCTV, laporan perubatan dan kenyataan pelajar. Inquest ini bertujuan untuk memastikan tanggungjawab jelas, keadilan ditegakkan dan sistem pengawasan pelajar diperbaiki di masa depan. Segmen 2. Tarikh dan siapa akan dipanggil. Menurut laporan media utama, prosiding inquest akan bersambung Isnin 15 November 2025 dengan pemanggilan saksi-saksi penting termasuk pengetua sekolah, beberapa guru, warden asrama. Mereka dijangka akan memberi keterangan berkaitan dengan pengurusan asrama, amalan senior-junior dan tindakan pihak sekolah sebelum dan selepas kejadian yang menimpa Zara. Ini merupakan salah satu sesi yang paling penting kerana pengetua dan guru akan menjawab terus kepada Mahkamah Coroner mengenai tanggungjawab mereka. Segmen 3. Apa yang akan ditanya? Jadi, apa yang bakal ditanya kepada pengetua dan guru? Berdasarkan laporan media dan prosiding sebelum ini, fokus utama adalah 1. Garis masa tindakan sekolah. Siapa dimaklumkan pada malam dan awal pagi kejadian? Arahan apa yang dikeluarkan kepada warden dan guru selepas kejadian? 2. Aduan buli dan sejarah buli. Adakah sekolah pernah menerima sebarang aduan mengenai buli atau gangguan sebelum kejadian? Apakah tindakan dan langkah disiplin apa yang diambil? 3. Prosedur pengawasan asrama. Bagaimana pengetua dan warden memastikan keselamatan pelajar? Bagaimana pengawasan dijalankan? Peranan warden dan pengetua dalam memastikan keselamatan pelajar. 4. Amalan senior-junior dan toreh lengan ataupun barcode. Apakah pihak sekolah mengetahui amalan ini dan apa langkah diambil? Adakah pengetua atau guru pernah diberitahu tentang amalan ini? Apa tindakan diambil jika maklumat diterima? 5. Bukti dan laporan. Laporan polis, CCTV, laporan perubatan dan dokumen lain yang diserahkan ke mahkamah. 6. Pemindahan pegawai atau warden. Tindakan sekolah selepas insiden. Kenapa ada pemindahan pelajar, guru, warden selepas insiden ini? Semua soalan ini bertujuan untuk memastikan tanggungjawab pihak sekolah jelas dan prosiding inquest berjalan secara adil. Keterangan ini sangat penting untuk Mahkamah Coroner menilai tanggungjawab pihak sekolah dan memastikan keadilan untuk Zara Khairina. Segmen 4. Analisis dan implikasi. Kita boleh jangka beberapa implikasi daripada keterangan ini. Jika pengetua atau guru mengakui ada kelemahan dalam pengawasan, ini boleh membawa kepada syur penambahbaikan sistem asrama. Jawapan mereka juga boleh menentukan siapa bertanggungjawab secara rasmi untuk insiden ini. Mahkamah Coroner akan menilai sama ada langkah pencegahan telah diambil secukupnya sebelum kematian Zara.
Setiap jawapan bakal membantu keluarga Zara dan masyarakat memahami apa sebenarnya berlaku. Segmen 5, implikasi dan harapan. Keterangan daripada pengetua dan guru akan membantu Mahkamah Coroner memahami apa sebenarnya berlaku di sekolah pada hari kejadian. Apakah langkah pencegahan telah diambil? Siapa bertanggungjawab dan apakah sistem pengawasan perlu diperbaiki? Ini juga memberi peluang untuk keluarga Zara mendapatkan kebenaran dan keadilan. Segmen 6. Laporan media dan testimoni. Beberapa laporan media sebelum ini telah menyorot. Warden mengaku melarang panggilan telefon pada hari kejadian. Pelajar dan guru memberi kenyataan tentang amalan senior-junior di asrama. Pengetua dijangka akan ditanya sama ada beliau menerima sebarang aduan dan tidakkan yang diambil. Ini semua akan menjadi fokus utama di mahkamah pada 15 November nanti. Segmen 7, interaktif untuk penonton. Apa pendapat anda tentang pengawasan asrama dan amalan senior-junior? Adakah sistem sekolah kita sudah cukup selamat untuk pelajar? Tulis pandangan anda di ruangan komen di bawah. Kami akan baca dan bincangkan bersama di video akan datang. Penutup. Sekian perkembangan terkini prosiding inquest Zara Khairina menjelang 15 November. Kami akan terus memantau dan bawakan ringkasan keterangan pengetua dan guru selepas prosiding. Kalau anda mahu terus mendapat update penuh prosiding inquest, tekan butang subscribe, hidupkan notifikasi dan kongsi video ini supaya lebih ramai orang mendapat maklumat yang tepat. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Malam kembali sunyi, ingatlah wajah tak kembali. Jangan biar satu lagi Zara terjadi. Kita tuntut hak untuk hidup, bukan mati. Justice for Zara Khairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu